Xpeng adalah satu syarikat yang sangat rajin. Tahun lepas baru launch satu model baru, Xpeng GC. Tahun ni dah buat facelift. Tak sampai setahun. Memang betul-betul rajin Xpeng ni. Tapi kalau kita tengok sekali imbas macam ni, macam tak ada apa-apa pun, lebih kurang sama je. Dan tugas saya pada hari ini adalah memperincikan apa yang baru pada model facelift ni. Seperti biasa, kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk WhatsApp saya dekat Netflix, dekat Facebook dan juga dekat TikTok. Kalau suruh orang lelaki cari stoken memang susah nak jumpa lah. Ibarat macam itulah saya boleh cerita berkenaan dengan Xpeng GC facelift yang baru ni. Sebab kalau kita minta orang lelaki review kata ni, mungkin dia susah nak jumpa apa yang beza model baru dengan model lama. Tapi kalau suruh bini kita explain benda-benda yang kecil macam ni, memang dia boleh jumpa. Sebab dia memang, orang perempuan ni memang pakar dalam mencari sejarah dan masalah silam zaman kita dulu kan. Sebagai contoh, lampu depan, dekat depan ni dikenali sebagai Starlight Wing LED design. Kalau kita tengok lampu lama LED dia dulu separuh saja sampai sini. Tengah-tengah tu tak ada. So untuk rekaan baru ni dia sambung kiri dan juga kanan, nampak lebih sekata. Dan kalau kita tengok kebanyakan model Xpeng pada hari ni, itulah bahasa badan rekaan dia. Dia akan letak lampu LED daripada kiri kanan bersambung. Manakala untuk mengubah rekaan tersebut, dia perlu menaikkan logo Xpeng ni dari bawah dan naik kepada atas. Dan untuk bahagian tepi sekali ni, kalau kita tengok betul-betul, ini adalah rekaan rim yang lebih baru berbanding dengan model lama. Dan secara jujurnya kalau kita tengok betul-betul, saya memang suka dengan rekaan baru ni. Dia nampak lebih berseni berbunga dengan corak dua tona warna. Untuk rekaan yang lama Xpeng GC tu, saya memang tak berapa berkenan dekat bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia terlalu bulat. Kalau kita tengok ibarat kita pergi Terengganu dan kita tengok orang buat roti paung dekat Terengganu. Itulah dia punya bahasa badan rekaan Xpeng yang lama. Tapi untuk yang baru ni, dia ada perubahan sedikit tapi menjadikan rekaan keseluruhan bahagian belakang ni nampak lebih cantik, nampak lebih sporty. Dia ada macam detail kat di bahagian sini sikit. Manakala untuk bahagian belakang dan sisi juga, saya terlupa tadi, bahagian wheel arch ni telah diberikan warna yang sama dengan warna badan. So bila kita tengok, dia tak jadi nampak macam terlalu SUV ataupun terlalu off-road. Dan dia masih mengekalkan bahagian bawah ni berwarna hitam. Tengok bahagian depan, tengah dan juga belakang. Menjadikan kalau kita tengok sekali imbas, mungkin tak nampak macam perubahan yang besar, tapi dia masih memberikan perubahan yang besar dari segi design. Manakala dari segi struktur, platform dan engineering, dia adalah satu perubahan yang agak besar untuk model facelift ni. Xpeng masih mengekalkan platform yang lama, SEPA 2.0. Dan untuk kereta elektrik ni kita kena ingat, platform dia bukan sebarang platform. Dia adalah software defined platform, dan platform ini juga dikuasakan oleh satu Orin chip, Nvidia driving chip Orin. Kalau kita tengok dekat overseas mungkin dia ada dua, tapi untuk Malaysia dia hanya mengeluarkan satu variant, satu Orin chip yang menggunakan penguasaan ataupun calculation dia 254 TOPS tops, trillion operation per second. So chip tu sebenarnya menggambarkan berapa kekuatan dia untuk mengira artificial intelligence bagi kereta ni. So kereta elektrik software defined. Dan kalau kita tengok untuk bateri dia pula, bateri LFP 80.8 kWh yang ini memberikan jarak perjalanan sehingga 510 km. Yang ini Xpeng bagus sebab dia tak menggunakan CLTC, dia tak menggunakan NEDC. Sebaliknya dia menggunakan WLTP, iaitu bacaan yang lebih realistik berbanding dengan CLTC yang langsung kita tak boleh nak pakai. Dan untuk pengecasan ni pula, satu benda yang kita boleh puji, yang saya memang kagum dengan dia punya charger ni, DC-FC dia boleh menerima sehingga 450 kW ataupun dalam kategori pengecasan pantas 5C. 450 kW ni kalau kita charge daripada 10% kepada 80%, 12 minit je. Memang standard industri sekarang, kalau pengecasan pantas dia memang ambil masa, memang dia punya target nak kurangkan daripada 15 minit. So yang ini 12 minit saja. Manakala untuk pengecasan AC macam biasa 11 kW mengambil masa sehingga 9 jam. So boleh pilih sama ada nak menggunakan AC 9 jam ataupun DCFC
450 kW 12 minit saja. Platform SEPA tu 2.0 ni memang bagi saya sangat canggih lah dekat. Sebab dekat bahagian depan dia menggunakan double wishbone. Manakala untuk roda belakang pula dia menggunakan multi-link. Nanti korang komen pula aku gunakan U ni, jangan cucuk-cucuk terang. Aku pendek sebenarnya sebab tu aku tak sampai kan. Sebab sebenarnya saya nak tunjuk sini kamera dia. So untuk kereta ni dia ada lebih kurang 12 kamera high definition, boleh kesan siang dan juga malam. Manakala dia ada juga 12 radar dan ada lagi 5 radar, 12 kamera dan 12 sensor ultrasonic yang menggabungkan semua dalam platform ni untuk memastikan image 3D dalam kereta nanti. Sebab apa digunakan banyak sangat radar dengan orange chip ni? Sebab dia menawarkan satu ciri yang dipanggil sebagai X-Pilot 2.5. So bila kita dekat highway, kita boleh aktifkan kita punya ciri ni dan sebenarnya saya memang telah memandu 400 km dan pada kebanyakan masa saya memang menggunakan ciri ni. Dan untuk kereta-kereta lain saya memang tak suka dan saya tutup. Tapi untuk kereta ni memang saya yakin dan saya guna dia punya ciri X-Pilot 2.5 daripada Xpeng ni. Xpeng juga memang rajin lah. Kalau kita tengok model lama dulu dia warna putih dengan rekaan dia tu agak pelik dan juga tak kena lah pada masa saya kan. So yang ni, yang pertama dia ubah sikit dia punya redesign, dia punya steering wheel design lah. So masih lagi menggunakan two spoke tapi better dia punya design. Manakala dia punya screen dia besarkan daripada 14.8 kepada 15.2 ke 15.3. Maksudnya lebih besar lah. Tetapi perubahan yang besar dibuat adalah dekat dia punya bahagian dalaman ni lah. Dulu warna putih, memang kita bayangkan kita mungkin menjaga kebersihan tapi mungkin kalau kita ada anak kecil, kalau warna putih ni memang cepat kotor lah. Bayangkan dia punya dashboard putih, sini putih. Bila tukar warna hitam, automatic kita rasa lebih premium, kita nampak lebih sporty. Manakala dia insert sekali dengan dia punya cabin light sini ada cabin light, sini ada cabin light. So secara keseluruhan dia menaikkan vibe kereta ni nampak lebih sporty, tak nampak terlalu soft macam model lama. Model lama tu adalah bahagian luar dia bulat-bulat, masuk bahagian dalam nampak agak boring dengan rekaan dia agak blunt. Nampak macam serba tak kena di mata saya kan. Dan satu perubahan yang dibuat oleh Xpeng adalah dia punya aircon vent. Dulu aircon vent dia nak tukar kena masuk skrin, kena ubah sana ubah sini. Contohnya kan, kita nak bawa, kita bawa lepas mandi kan, kita nak keringkan ketiak kita. Nak hala pada ketiak kita tu susah. Sekarang kita pakai manual je. Apa masalahnya pakai manual macam ni? Lagi senang bro. Lagi senang, lagi memudahkan berbanding tukar dekat skrin. Sebagai orang yang dah berumur 40-an, saya mungkin tak berapa suka lah dengan skrin-skrin yang besar macam ni kan. Ada beberapa ciri yang menjadikan skrin ni nampak lebih mesra alam lah, lebih mesra pengguna. Sebagai contoh, kat sini. Sekali tekan, kita dah boleh akses aircon. Tarik pada atas, kita boleh akses benda-benda penting. Contohnya kita nak duduk lampu, nak buka charging port, nak ubah trunk, nak buka kamera. Dan kalau kita tarik pada bawah, kita boleh akses terus kepada dia punya setting kereta. Tekan sekali, terus masuk setting. Tekan sini pula, kita boleh akses pelbagai apps yang ada. Termasuklah Android Auto tanpa wire. Dan dia juga ada macam-macam ciri, contohnya YouTube. Contohnya kita nak charge kereta, boring tak tahu apa, buka YouTube. Dan ada satu ciri kalau tak salah saya, bila kita buka tu kita punya ciri tu, dia punya app, dia macam ada dengar seolah-olah kita berada dalam bilik kaunseling dan ada seorang perempuan tengah membebel kat kita. Macam bini kita membebel kat kita, lama-lama kita tidur kan. Memang best ciri tu. Cuba try. Kalau anda try kereta Xpeng boleh try dia punya ciri tu. Sekarang kita berada dekat bahagian belakang, jadi kita ukur saya punya ketinggian dan keselesaan saya bila duduk dekat belakang lah. So bila saya sandar macam ni, ni seat ni lebih kurang saya punya ketinggian dan posisi. Nampak tak? Hampir 2 tapak tangan saya dia punya jarak ataupun keselesaan. Dan dekat bawah tu ada USB Type-C dan ada 2 aircon vent. Tapi saya nak tunjuk kat sini, bahagian kepala ni masih lagi tinggi tau. Manakala dekat kaki saya ni tak tergantung. Kalau nak lagi selesa, kita boleh ubah dia punya seat kat bahagian belakang ni dan kita sandar dekat sini sikit. Memang cukup selesa dekat bahagian belakang lah. Dan satu benda yang saya nak puji ni adalah dia punya panoramic roof ni. Mungkin kita sentuh rasa panas tau. Tapi bila kita duduk macam ni, kita langsung tak rasa panas. Sebab ada kereta EV yang menggunakan konsep yang sama. Tapi bila kita bawa di bawah cahaya matahari yang terik, memang terasa betul-betul panas sampai saya terpaksa pergi DIY dan beli yang cover warna hitam tu tampak kat sini. Memang kelakar. Tapi yang ini isu tu langsung
tidak timbul untuk Xpeng G6. Okey, untuk ruang dekat bahagian luggage kat belakang, dia menawarkan lebih kurang sekitar 571 liter. Dan kalau kita lipat seat kedua-dua ni, kita dapat lebih kurang 1374 liter ruang kargo. Untuk pengetahuan penonton sekalian, dia punya drag coefficient untuk Xpeng G6 ni adalah sekitar 0.238. Bawah sedikit saja daripada Tesla Model Y. Sebab apa saya sebut benda tu? Sebab dengan bahagian rekaan luar yang terlalu licin macam ni, dia menjadikan kereta ni sangat efisien bila kita bawa atas highway. So, sebagai contoh, Xpeng memberikan bacaan data sekitar 17.9 kWh bagi setiap 100 km. Ingat, saya bawa atas highway, saya tak bawa slow. Saya bawa laju dan saya bawa maintain 110, dan pada hal laju 110 km sejam all the way dengan menggunakan dia punya Xpilot 2.5, saya berjaya mencatatkan bacaan penggunaan tenaga sekitar 17.4 kWh per 100 km. Secara data teknikal yang kita dapat, apa yang saya dapat adalah 480 km sekali charge. Lari 30 km saja daripada bacaan yang diberikan oleh Xpeng, iaitu 510 km. Penggunaan tenaga battery management system untuk Xpeng G6 ni memang betul-betul power dan juga padu. Walaupun mungkin kereta ni nampak biasa-biasa, tapi kita kena ingat, bila kita test kereta elektrik high speed, bateri dia cepat kaput. Yang ni memang tak. Memang bateri dia bertahan dan menunjukkan operasi yang padu. Xpeng menawarkan 3 variant untuk Xpeng G6 yang terbaru ni, sama ada long range single motor, dual motor performance ataupun black edition. Model yang kami pandu uji ni adalah model dual motor performance. Prestasi dia adalah sekitar daripada 0 ke 100 dalam masa 4.3 saat, manakala hal laju tertinggi adalah sekitar 202 km. Dia laju dah tu. Dan untuk kereta ini juga, dengan dual motor tadi, dia menjana sekitar 440 horsepower dan 660 Nm torque. Kuasa-kuasa dan angka yang ditawarkan tadi itu adalah setara dengan BMW iX, tapi pada harga yang lebih murah, iaitu sekitar RM190,000 saja. Jadi kalau anda berkira-kira nak beli BMW iX disebabkan prestasinya tadi, boleh fikirkan tentang Xpeng G6. Bila saya uji model lama pada tahun lepas, satu benda yang saya cukup tak suka adalah dia punya steering feel. Dah lah dia punya design steering tu hodoh. Lepas tu pula dia punya steering tu terlalu ringan, macam kita bawa basikal sebelah tangan. Okey, untuk model ni rasanya Xpeng telah mendengar semua keluhan daripada media dan telah membetulkan dia punya steering feedback. Rasa steering ni telah dipertingkatkan dan kita boleh menukar dia punya rasa steering tu dekat dia punya setting. Ada 3 yang ditawarkan, sama ada ringan ataupun medium ataupun heavy. Dan kereta ini juga ditawarkan dengan beberapa mod pemanduan, sama ada eco, comfort, sport ataupun individual, dan kita boleh menukar ataupun menala beberapa alternatif lain seperti dia punya power steering yang saya sebut tadi, brake pedal feel ataupun regen dia. Okey, untuk regen dia juga kita boleh ubah, sama ada kita nak letakkan pada keadaan paling low ataupun medium ataupun high. Dan semasa saya memandu uji dengan yang saya dapat lebih kurang 480 km untuk sekali pengecasan tu, saya gunakan regen yang paling low. Sebab apa? Sebab saya tak suka rasa brake bila kita tekan tu. So bila kita lepas pedal minyak, dia akan rasa macam kita nak terhumban ke belakang. Tak, kalau kita tengok betul-betul kan, saya tekan pedal minyak dan saya lepas, dia tak rasa apa pun. Sebab saya dah tetapkan untuk kereta ni regen dia adalah kosong. Okey, dalam aspek yang lain iaitu suspension, ride comfort dan juga dynamic handling, kita nak komplain pasal benda itulah. Untuk pemanduan biasa seperti yang kita lalui sekarang dalam keadaan HAM, dalam keadaan melalui jalan bandar ataupun highway, Xpeng menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang. Dia tak terlalu keras dan tak terlalu lembut.
Kalau dalam kategori kereta elektrik, ini adalah prestasi yang orang kata boleh diterima, baik dan bagus dalam kategori kereta elektrik. Tetapi bila kita masuk jalan kampung dan bawa melebihi 80 km sejam, baru dia terasa efek memandu kereta EV. Okey, sebab apa saya kata macam tu? Sebab yang pertama, berat. Okey, untuk kereta ni berat dia sekitar 2,700 kg, 2.7 tan. Manakala dia punya ground clearance pula 170 mm dekat bahagian bawah ni lah. So ini menjadikan pusat graviti kereta ni tinggi sebenarnya. Manakala dia ada berat. Kalau kita bawa bawah 80 km sejam, kita tak rasa. Lebih 80 barulah kita rasa efek kita bawa EV tu. Tapi itu untuk orang yang sangat sensitif dengan peka macam saya lah. Kalau anda ni memang tak compare, tak peduli sangat pasal benda tu, pasal pergerakan dinamik kereta, benda tu tak terasa pun sebenarnya. Untuk setengah orang mungkin terasa, orang lain mungkin tak rasa. Untuk Xpeng G6 ni, dia ada satu ciri yang dipanggil sebagai X-Pilot 2.5. Dia ada 4 ciri utama yang ditawarkan. Saya tak ingat, saya kena baca skrip sebab saya takut saya tersalah. Yang pertama, dia ada macam biasalah, Adaptive Cruise Control. Yang kedua, dia ada satu lagi ciri yang dipanggil Lane Centering Assist. Yang ketiga, Adaptive Turning Cruise Control. Dan yang terakhir, nombor 4, Auto Lane Change. Dia macam ni, bila kita activate dia dengan menggunakan satu twill yang dekat sebelah kanan ni, okay, dia akan menyalakan, menghidupkan semua kamera, sensor semua kan. Dan basically kita boleh memandu tanpa melepaskan atau meletakkan tangan macam ni kan. Dia akan bergerak, dia akan ikut steering. Dan yang terakhir, Auto Lane Change ni kita bagi signal ke kiri atau kanan. So dia akan tukar lane kita ke kiri atau ke kanan secara automatik. Dan serius, saya rasa memang saya enjoy dengan dia punya ciri X-Pilot 2.5 ni. Dia telah mengambil beban pemanduan saya sebanyak 50%. Sebab kita hanya perlu jangan tidur saja. Sebab setiap beberapa minit dia akan cek mata kita dan dia akan minta kita menggerakkan steering sebagai tanda kita berwaspada dan tak tidur. Sebab kita kena ingat, walaupun dia mengawal semua parameter pemanduan, dia kawal brake apa semua, tetapi ini adalah level 2 yang telah dipertingkatkan. Ini bukan level 6 self-drive car. Tetapi dengan semua ciri yang ada tu, dengan 7 airbag yang ditawarkan, maksud satu airbag dekat tengah-tengah ni, kereta ini telah berjaya merangkul bukan Asian NCAP, tapi Euro NCAP 5 star. Maksudnya kereta ni bagus sebenarnya, dia punya safety. Memang bila kita sebut Euro NCAP 5 star ni, memang tip-top lah. Memang saya rasa, saya yakin dengan dia punya safety yang ada pada kereta ni. So, seperti biasa, sebabkan saya terlalu suka kereta ni, saya akan sebut juga beberapa benda yang saya rasa saya tak suka berkenaan kereta ni, untuk menjadikan review ni lebih adil dan juga fair dan saksama. Lebih kurangnya maksud dia tu kan. Yang pertama, dia hanya ada center console saja. Dia tak ada glove box dekat bahagian depan. Saya rasa mungkin perlu ditawarkan. Kadang-kadang kita nak sumbat macam-macam barang ni, mungkin kat sini kita rasa tak cukup. Sebab ni terlalu dalam. Mungkin ada setengah orang, mungkin dia perlukan 2 ruang simpanan. Dan dekat depan juga, kereta ni tak ada ciri front trunk ataupun ruang simpanan dekat bahagian depan. Memang dia tutup sepenuhnya. Saya rasa kalau ada tu, dia menjadikan kereta ni ciri yang lebih menarik berbanding dengan pesaing dia yang lain. Yang ketiga, dia punya seat yang saya duduk ni, disebabkan mungkin badan saya kecil ataupun seat ni memang terlalu besar, saya rasa kontur ataupun bentuk seat ni tak kena dengan badan saya. Sebab selepas saya memandu 2 jam, saya rasa bahagian belakang lower back saya rasa macam agak sakit sedikit. Mungkin kalau orang tu badan besar, gemuk, okey lah. Tapi saya tak, saya kurus, badan saya tegak, ada six pack, saya akan rasa sakit belakang. Kalau kita tengok beberapa tahun lepas, kita memang kekurangan pilihan kereta elektrik yang kita boleh beli daripada harga mampu milik serta canggih. Tapi hari ini, masalah kita terlalu banyak kereta elektrik yang banyak pilihan, banyak warna serta banyak dia punya spek. Tapi bila terlalu banyak, kita pun nak tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Dan based pada kita punya review bateri yang digunakan, lupa saya nak sebut. Kereta ni bila dia guna bateri LFP, Xpeng kata dia punya jarak ataupun dia punya hayat bateri ni telah bertambah 30%. So dengan dia punya prestasi bateri, performance, dia punya pecutan, dia punya keadaan battery management system, safety, segala aspek yang saya sebut tadi,
saya boleh nyatakan bahawa ini adalah kereta SUV elektrik terbaik di bawah RM200,000. Mungkin anda boleh kata, mungkin anda boleh argue, adalah bang, memanglah kereta lain pun ada lagi baik, tapi itu kereta mahal. Ini kereta bawah RM200,000, 0 ke 100 dalam masa 4 saat, safety bagus dan macam-macam ada yang ada. Dan apa lagi sebenarnya kita nak? Dan bila saya sebut macam ni, X pun tak bayar pun saya sebenarnya. Dan kalau saya ada duit, inilah SUV elektrik yang saya akan beli dengan duit saya sendiri. Sekian saja review kami berkenaan dengan Xpeng GC Facelift pada tahun 2025. Kepada penonton yang baru jumpa channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk menyokong kami dekat Netflix. Bantu kami mencapai 1 juta like dekat YouTube.